Assalamualaikum. Okay, hari ni kita akan masak menu raya, iaitu kuzi ayam. Kita masak kuzi ayam seekor. Jom kita tengok apa ramuan dia. So bahan-bahan dia satu ekor ayam, bawang putih, bawang merah tadi, biji gajus, kismis, rempah kuzi. Rempah kuzi dah ada yang jual untuk satu ekor ayam. RM2 ya. So minyak susu sejat, dan juga yang penting sos tomato. Okay, so kita dah inilah tumbuk bahan-bahan untuk menumis ya. Bawang putih, bawang merah. Kita perlukan ini, kita akan buat ayam seekor. Ini untuk kuzi ya. So ini bahan untuk kita ada halia, bawang putih, garam untuk kita buat perap dulu untuk goreng. Okey, kita tengok Kita gaul ayam yang nak perap. Kemudian kita masukkan secawan minyak masak dan kita campur dengan 2 sudu minyak sapi. Okey, dia dah sampai kekuningan, so kita boleh angkat lah. Angkat, kita sejak dulu sebelum kita blend ya. So kita masukkan bawang besar. So kita goreng kembang ya. Nampak kembang dah berangkat. Yang ni kita beli yang dah siap roasted, so panggang kita aja. So kita boleh angkat. Kita angkat panggang. Ayam ni kita goreng. Masukkan rempah kuzi. Yang ni untuk seekor ayam ni. Jadi kita ambil secawan air, air panas. Tomato. So kita dah boleh masukkan ayam yang kita goreng tadi. So kita masukkan bawang yang kita dah blend tadi. Bawang ni dia akan membangkitkan lagi rasa dia, buat dia jadi pekat lagi lah. Sedap. Kita masukkan suku. Masukkan semua bahan yang digoreng tadi. So biarkan dia mendidih sebelum kita angkat. Okay, alhamdulillah kita punya kuzi ayam dah siap. Kita pakai untuk seekor ayam. Kita dah tutup, dia dah mendidih semua. So boleh tengok dia punya ni. Tak sabar nak makan untuk raya esok pagi. Okay, itu saja daripada saya, The Abang Channel. Selamat Hari Raya, Mak Aizat Batin. Bye.